Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berkenaan dengan saya tertarik ada satu feedback, soalan yang saya terima, di mana seorang isteri ni telah bermadulah dengan isteri kedua suami dia, yang mana suami dia ni telah berkapal lah dengan isteri baru dia ni lebih kurang anggaran 4 tahun, dan macam-macam lah diorang buat. Jadi isteri ni harap mereka bolehlah tamatkan sesi-sesi yang kita kata tak begitu halal lah. Jadi setelah itu akhirnya mereka pun diijab kabulkan, jadilah isteri kedua, berjayalah diorang nikah kan. Dan isteri yang pertama ni kira redha lah, dan bantu agar proses perkahwinan tu berjalan dengan jayanya, disebabkan dia pun rasa tak sanggup nak tengok maksiat tu berlaku depan mata kan. Tetapi selepas itu, oleh kerana yang satu perkara yang sangat mengejutkan dia, iaitu hari pertama dah setelah akad nikah ni, mereka nak bercerai dah. Apa cerita kan? Apa cerita? Jadi dia share pengalaman ni macam sesuatu yang sangat-sangat pelik. Sedangkan bercinta bagai nak rak, dah 4 tahun dah pun, kahwin je malam tu dah nak bercerai. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Dia tak ada pun kata rasa macam nak balas dendam ke. Dah anggap benda tu jodoh. Jodoh lah kan. Anggap je lah ada orang baru masuk dalam keluarga mereka. Tapi setelah tiba-tiba dia dapat tahu yang perceraian dah dibincangkan, tak sampai 24 jam pun kahwin. Jadi dia rasa sesuatu yang pelik. Jadi hari ni saya nak jawab persoalan tu, kerana menarik juga kes ini. Kenapa setelah dah bercinta sekian lama kan, tiba-tiba orang yang ketiga ni lah especially nampak tak bahagia. Dan macam kes ni terus rasa nak bercerai. Malah lebih banyak drama pula. Cuma dalam kes tu alhamdulillah, tak tahulah macam mana. Dia kata dia pun cuba pujuk lah suami dan isteri baru dan juga suami dia supaya janganlah bercerai. Dah penat-penat kita berurusan, baru je balik dari urusan nikah semua kan. Tiba-tiba nak bercerai, macam penat pun tak hilang lagi. Macam tu lah. Cuma selepas itu, drama demi drama mula berlaku. Terutamanya apabila isteri baru ni mula menyatakan bahawa suami dia tak sayang kat dia. Dan lebih menyayangi isteri pertama. Itu pun dia rasa pelik. Sedangkan selama 4 tahun tu, isteri tu makan hati. Sedih. Macam mana pula satu penyataan bahawa suami tu lebih sayang dekat dia. Sedangkan masa 4 tahun tu, si suami ni bukan main lah, melayan kan, sampai tak tidur malam, bersembang dalam phone, dating semua kan. Jadi pelik lah perkataan tu. Jadi saya pun cubalah kaji apakah jawapan kepada situasi yang menarik ini. So kita akan bercakap topik ni sedikit berkait dengan saintifik lah. Jadi dikata dalam satu teori ataupun satu fakta, satu pandangan, kita sebut sebagai limerence yang disebutkan sebagai mabuk cinta yang telah jatuh hormon dia. Iaitu dia sebenarnya bukan kebetulan pun berlakunya yang kes yang kakak ni kata baru hari ni kahwin, tiba-tiba malam tu dah nak bercerai. Dan dia dipanggil adalah keadilan biologi. Mungkin tak semualah berlaku kan, tetapi bila perkara ni berlaku
dalam keluarga kakak ni, saya pun rasa tertarik lah nak tahu apa yang berlaku kan. Jadi macam mana boleh berlaku gini? Dia gini, masa dia orang berskandal ni, yang disebutkan sebagai kejatuhan hormon mabuk cinta ataupun limerence ni, otak kedua-dua pasangan yang sedang berskandal ni dipenuhi dengan dopamin, benda yang menyeronokkan. Sebab apa? Berahsia, sorok-sorok, buat benda terlarang, tinggi. Dia punya keseronokan tu sangat tinggi. Tapi bila dah kahwin, terus halangan tu hilang. Maknanya halangan yang mungkin dia akan kata, oh nanti isteri pertama akan cuba siasat lah, apalah. Jadi tak ada dah. Dah diketahui dah pun. Tak ada apa dah yang mencabar ataupun menentang perhubungan mereka. Jadi tak ada dah keseronokan berlawan itu. Jadi secara biologi, hormon keseronokan tu telah hilang, merosot mendadak. Dan pada masa itulah baru dia sedar bahawa lelaki yang dikahwini itu bukanlah hero fantasi dia. Cuma manusia biasa yang ada bil nak dibayar, ada kain baju nak dibasuh. Waktu ni lah dia mula rasa sayang yang seronok sangat masa couple tu dah tak ada dah. Hilang. Pelik kan? Okay. Tapi tak pelik lah, rupanya teori ni ada. Ya? Okay. Mungkin juga perkara ni berlaku apabila kan suami ni dia dah ada isteri. Dia dah pernah melalui excitement, keseronokan kali pertama berkahwin. Apabila dia berkahwin kali yang kedua, dah pernah rasa dah. Dah pernah alami dah benda tu. Sedangkan isteri kedua ni, katakanlah belum pernah kahwin lagi kan, yang masuk dalam rumah tangga ni sebagai orang ketiga, dia mengharapkan dia seperti orang lain yang baru kahwin. Pengharapan ini mestilah berlaku tepuk tangan dua pihak. Malah, dia harap sangat suami yang dia berkahwin tu seperti orang biasa di luar. Tapi malangnya suami ni telah mempunyai satu minda yang dah berbeza. Tak sama kali pertama. Kita berkahwin atau kali pertama dalam hidup kita menjumpai sesuatu yang menarik. Lain dah. Okey, jadi waktu itulah baru dia rasa, alamak, tak macam orang lain lah. Tak macam kawan-kawan yang bujang sama bujang kahwin lah. Kan? Okay, lepas tu, itu yang pertama. Ini yang kedua adalah kita panggil penyakit insecurity. Dia rasa tak selamat. Dalam dalam otak orang yang ketiga ni, yang masuk dalam rumah tangga orang ni, dia selalunya wujud satu ketakutan. Kalau lelaki ini, yang dia sedang couple ni, dan dia dah kahwin lah kan, dia boleh khianat dekat isteri pertama dia kerana aku. Tak mustahil. Dia boleh buat juga benda yang sama. Jadi, masa itulah dia mula tak tenang. Cemburu dia mula melampau. Mungkin di situlah sebabnya yang dia mula mengatakan bahawa suami dia lebih sayangkan isteri pertama pula berbanding dengan dia. Sedangkan dia tak tahu betapa menderitanya isteri pertama ketika dia orang berkapal. Okey, jadi hormon dia dah terganggu. Fikiran dia dah kacau. Saraf dia sentiasa dalam mod waspada sebab dia tahu kalau selama ni suami tu buat senyap-senyap di belakang isteri pertama, aku macam mana nanti? Ketakutan tu mula muncul dalam diri mereka sebenarnya. Okay. Kemudian yang ketiga kita sebut sebagai conflict identity. Conflict identity ni ada sains jiwa membuktikan hubungan yang bermula dengan merosakkan sistem saraf orang lain, iaitu isteri pertama ni, dalam bentuk sebuah pengkhianatan, dia tak akan dapat mampu membina satu sistem saraf yang tenang untuk diri sendiri dia. Dia mungkin nampak menang. Aku percayalah kahwin dengan suami dia ni. Aku lebih muda, aku lebih sekian dan sekian. Tapi
dia akan kalah dalam mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi, kepada anda, para isteri yang dimadukan, ya, yang dicurangi ini, yang sedang terluka, dengar sini, ya. Kita tak perlu nak balas pun dendam. Ada pun dalam satu video saya tadi tu, tak payahlah kita nak masuk dalam kelab pengkhianat kan. Kita tak perlu kotorkan tangan kita. Sebab tubuh dan otak mereka sendiri yang akan menghukum mereka dengan rasa yang tak tenteram tu. Jadi kita ingat, ketenangan jiwa ni, kalau kita buat rampasan, kita merampas hak orang, kita merampas kebahagiaan orang, ya, tak akan ada ketenangan. Sebab kita ni ada fitrah, ada kesucian jiwa. Okay. Jadi, kepada para isteri yang dikhianati ni, masa kita dikhianati, ya, memang kita rasa macam, oh, aku apa yang kurang? Okay, mungkin aku kurang berhias ke, ya, kurang muda ke contohnya. Tapi pada mata orang ketiga tadi yang dah jadi pun keluarga baru, ahli keluarga baru ni, dah kahwin dah pun, dia tetap akan rasa awak sebagai isteri yang pertama ni adalah sebagai ancaman yang hebat. Sebab dia tahu awak ada sejarah sebagai orang yang kahwin dalam keadaan yang tiada mengganggu kehidupan siapa-siapa. Okay, yang dia tak ada benda tu. Dia kalah kat situ. Okay, jadi ini mengingatkan saya satu kisah. Ketika saya berada di Jordan, ya, waktu tu saya tengah buat degree, sekitar tahun 90-an lah. Ada salah seorang pensyarah saya, ya, saya pun terkejutlah dengar berita tu. Isteri dia datang ke asrama kami, ya, sebenarnya asrama yang building ataupun bangunan yang berikutnya, tetapi kebetulan saya berada di sana. Jadi saya tanya siapa tu. Masa tu saya masih baru, kira junior sangatlah. Saya tanya kakak-kakak siapa tu. Dan akhirnya saya tahu dia adalah isteri kepada salah seorang pensyarah yang saya sangat hormati. Masya Allah, pensyarah tu memang, kita kalau tengok air muka dia memang sangat jernih dan memang hebat lah orang ni, Masya Allah. Okay. Tujuan dia datang ke situ, rupanya dia nak meminang seorang anak gadis yang untuk dijadikan isteri kedua kepada suami dia, kepada pensyarah berkenaan, kerana pensyarah tu kata dia nak isteri kedua. Jadi urusan perkahwinan tu bukan dimulai dengan khianat, tetapi dimulai dengan memberikan kepercayaan kepada isteri untuk tolong carikan. Nampak tak beza? Kita zaman sekarang tak jadi macam tu. Kita pilih sendiri. Yang si suami ni akan pilih sendiri dulu. Buat dulu hal kat belakang, senyap-senyap. Dan telah melakukan pengkhianatan. Dan Allah dah mula tak suka dengan benda tu. Jadi saya rasa benda ni kan semuanya bergantung kepada prinsip kita lah. Bukan poligami tu salah. Tak salah. Tapi macam mana cara yang betul-betul mendatangkan barakah kalau kita nak. Kalau kita kekal dengan cara yang seperti mana kebanyakan orang buat, skandal dulu dan akhirnya na'udzubillah dah terlanjur ke apa, oh tak boleh ni, nak kena kahwin juga sebab kami dah terlanjur. Jadi tak tahulah nak cakap apa kan. Okey, kahwin tapi akhirnya tak tahu siapa yang tenteram, siapa yang tak tenteram. Siapa yang rasa dikasihi dan siapa yang rasa macam tidak lagi dikasihi.